sambung degree. Kebetulan lecturer yang mengajar tentang Tamadun Islam tu adalah coach debate UiTM. Cantik. Dia mengajar pertama, kau bukan budak Melaka. Dia cakap, kau petang ni kau turun training. Dah kena turun pula. Pergilah training. Jadi saya sambung debat pidato tu, saya sambung dekat Shah Alam. So dapatlah further kita punya knowledge, skill apa semua. Aktif lah. Itulah jadi di Shah Alam ni dia training debat pidato dulu Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Isnin, Selasa, Khamis, Sabtu. Tiap minggu. Berapa jam? Tengoklah kalau lepas kelas tu pukul 5. Kalau contoh kita sampai ni kita ada 4 orang kan. Lawan lah 4 orang ni 2 lawan 2 ke. Dia memang debate sparring. Sebenarnya apa tip dia dalam pidato dia? Kalau just a basic tip. Dia kena banyak membaca lah. Kena tahu lah. Kena ada pengetahuan sebab tinggi. Bayangkanlah debate yang sekarang bukan macam dulu. Cikgu tu boleh bagi tu kita training, hafalkan tak. Kita dapat tajuk 30 minit sebelum tanding. Lepas tu kena lambung duduk siling. Dia ni pecadang, dia ni mangkang. Okey. Itu je. Lepas tu kita jadi mangkang. Bayangkan kita tak tahu. Contohlah dapat tajuk macam ni. Mendengar guruh di langit, air di tempayan dicurahkan. Kita pun tak tahu ni pencadang ni nak bawa tajuk apa ni. Macam mana dia bawa tajuk tu. Kita kena tunggu lah. Kita ready. Mungkin dia buat macam ni. Kalau buat macam ni, kita buat macam ni. 30 minit tu je. Bayangkan. Jadi mana kata tu sebabnya kalau kita tak baca, lepas tu kalau tiba-tiba kita ready macam ni, kita bawa cerita lain. Kita kena tukar. Kena tukar automatik. Sesuaikan dengan tu. Kena cari points ni. Maknanya dia mesti